Apa khabar semua kawan-kawan? Hari ini kita ingin berbincang tentang satu topik yang sangat dekat di hati warga emas dan rakan-rakan yang sudah mencecah usia pertengahan, iaitu makan daging. Apabila menyentuh soal makan daging, ramai warga emas di Malaysia mungkin merasa serba salah. Di satu sudut, kita rasa bila umur sudah meningkat, badan makin lemah, jadi kenalah makan daging sedikit untuk tambah tenaga atau tambah darah. Namun di satu sudut yang lain, kita takut pula dengan masalah 3 serangkai darah tinggi, kolesterol tinggi, dan kencing manis yang sangat berleluasa sekarang. Adakah makan daging akan membebankan lagi badan kita? Masalah ini boleh dikatakan sebagai dilema meja makan bagi kebanyakan keluarga. Hari ini, saya ingin kongsikan 2 kisah benar yang berlaku kepada kenalan rapat saya di sini. Kisah pertama melibatkan Mak Cik Aminah yang berusia 67 tahun. Dahulu, Mak Cik Aminah seorang yang sangat cergas. Dia dikenali sebagai ikon kesihatan di taman perumahan kami. Namun sejak bersara, dia mula risau tentang masalah 3 serangkai. Jadi, dia telah menetapkan satu peraturan yang sangat ketat untuk dirinya, berhenti makan daging sepenuhnya. Sejak itu, meja makannya hanya ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan produk soya. Malah telur dan susu pun jarang sekali disentuhnya. Pada mulanya, dia rasa badannya lebih ringan dan dia sangat berpuas hati. Tetapi lama-kelamaan, pelbagai masalah mula timbul. Dia perasan yang dia mula tercungap-cungap walaupun hanya memanjat tangga rumah, dan kakinya semakin tidak bertenaga, seolah-olah kekuatan badannya telah disedot keluar. Suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di taman rekreasi, dia tiba-tiba berasa pening dan hampir rebah ke tanah. Keluarganya segera membawanya ke hospital. Selepas pemeriksaan, doktor memberitahunya bahawa dia menghidap penyakit yang dipanggil sarkopenia, kehilangan jisim otot. Punca utamanya adalah kerana kekurangan protein dalam tempoh yang lama, terutamanya protein haiwan yang berkualiti tinggi. Kisah kedua pula adalah tentang Pak Abu, yang berusia 70 tahun. Sejak kebelakangan ini, Pak Abu sering mengadu sakit lutut. Sangat sukar untuk dia mencangkung dan kemudian berdiri semula. Dia sangka itu hanyalah proses penuaian biasa, jadi dia tidak terlalu mengambil peduli. Sehinggalah suatu hari dia hampir terjatuh di dalam rumah, barulah keluarganya yang risau membawanya ke hospital. Keputusan pemeriksaan menunjukkan Pak Abu menghidap osteoporosis yang serius. Doktor menjelaskan bahawa dia bukan sahaja kekurangan kalsium, malah tulang-tulangnya sudah menjadi rapor seperti biskut yang mudah pecah. Pak Abu dengan keliru bertanya kepada doktor, kalau macam itu, adakah saya patut balik dan makan lebih banyak sop tulang atau sop daging lembu untuk tambah kalsium? Doktor mendengar lalu tersenyum sambil menggelengkan kepala. Beliau memberitahu, bergantung kepada sop tulang untuk menambah kalsium kesannya tidaklah seberapa. Jika mahu menguatkan tulang, Pak Abu perlu makan 3 jenis daging yang lain. Pengalaman Mak Cik Aminah dan Pak Abu sebenarnya adalah gambaran sebenar bagi ramai warga emas di Malaysia. Masalah mereka, secara dasarnya, berbalik kepada satu persoalan, patutkah warga emas makan daging? Daging apa yang patut dimakan? Dan bagaimana cara makan yang paling sihat? Hari ini, kita akan jelaskan segala persoalan tentang warga emas makan daging ini sekaligus. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika anda benar-benar prihatin terhadap kesihatan diri dan keluarga, sila klik butang langgan dan aktifkan notifikasi. Dengan cara ini, anda tidak akan terlepas lebih banyak ilmu kesihatan yang praktikal pada masa hadapan. Di sini, kami hanya mendedahkan kebenaran kesihatan yang jarang diberitahu secara terus terang oleh media arus perdana. Jika anda suka kandungan yang kami kongsikan, sila type 1 di ruangan komen. Ini adalah sokongan paling hangat bagi kami untuk terus berkarya. Anda juga dialu-alukan untuk berkongsi pendapat di ruangan komen bawah. Mari kita kembali ke tema hari ini. Ramai kawan-kawan warga emas menjauhkan diri daripada makan daging kerana takutkan 3 serangkai dan menganggap bahawa makan sayur-sayuran sahaja sudah cukup sihat. Walau bagaimanapun, konsep ini mungkin perlu dikemas kini. Sebuah pasukan penyelidik dari Fakulti Farmasi Universiti Tsinghua,
yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, telah menjalankan satu eksperimen ke atas tikus dan menemui satu fenomena yang menarik. Di bawah premis mengawal jumlah pengambilan kalori, tikus warga emas yang diberikan diet dengan nisbah lemak yang ditingkatkan secara sederhana dan nisbah karbohidrat yang dikurangkan, sebenarnya dapat memperlahankan keabnormalan metabolik dan pengecutan organ dalam proses penuaian secara ketara, seterusnya membantu memanjangkan jangka hayat. Walaupun kajian ini dijalankan ke atas tikus, ia mendedahkan corak keperluan pemakanan yang mempunyai persamaan tinggi dengan manusia. Apakah pengajaran daripada kajian ini? Ia bermaksud bagi kita warga emas, seiring dengan peningkatan usia, otot badan akan hilang secara semula jadi dan metabolisme juga akan menjadi perlahan. Pada masa ini, kita lebih perlu memastikan pengambilan protein yang mencukupi dan lemak berkualiti yang sederhana untuk mengekalkan fungsi normal badan, bukannya hanya makan nasi dan sayur semata-mata. Pandangan ini juga disokong oleh lebih banyak kajian berwibawa antarabangsa. Jurnal Perubatan terkemuka dunia, The Lancet, pernah menerbitkan satu kajian besar yang melibatkan 11 buah negara. Hasilnya mendapati bahawa warga emas yang memastikan pengambilan protein yang mencukupi bukan sahaja umumnya hidup lebih lama, malah mempunyai risiko yang lebih rendah untuk menghidap penyakit kronik seperti kanser. Salah satu data yang mengejutkan menunjukkan bahawa warga emas yang mengambil kurang daripada 40 gram protein sehari mempunyai kadar kematian setinggi 31%, manakala mereka yang mengambil lebih daripada 40 gram protein sehari mempunyai kadar kematian hanya 18%. Perbezaannya sangat ketara. Bukan sahaja untuk panjang umur, makan daging yang betul juga dapat melindungi tulang kita. Satu kajian susulan jangka panjang oleh Persatuan Geriatrik Amerika mendapati bahawa warga emas yang dapat makan daging ikan 2 hingga 3 kali seminggu mempunyai kadar penurunan kepadatan tulang yang lebih perlahan sebanyak 15% berbanding mereka yang jarang makan ikan. Ini menunjukkan bahawa makan daging yang betul bukan sahaja dapat melambatkan kehilangan jisim tulang, malah secara nyata dapat meningkatkan kekuatan tulang. Oleh itu, kita boleh membuat kesimpulan saintifik, warga emas yang tidak makan daging langsung bukanlah satu pilihan yang sihat. Makan daging dalam jumlah yang sederhana bukan sahaja tidak meningkatkan risiko penyakit kronik secara mendadak, malah mempunyai 3 manfaat nyata. Manfaat pertama, mengekalkan kualiti otot. Daging adalah sumber protein berkualiti tinggi yang paling penting, membantu kita melawan kehilangan otot supaya kaki dan tangan lebih bertenaga. Manfaat kedua, mencegah kekurangan nutrisi. Daging kaya dengan vitamin B12, zat besi, zinc, dan nutrien penting lain yang sukar diperolehi dalam jumlah yang mencukupi daripada makanan tumbuhan semata-mata. Ia dapat mencegah anemia dan masalah kekurangan zat makanan yang biasa berlaku secara berkesan. Manfaat ketiga, melindungi fungsi otak. Seiring dengan usia, keupayaan antioksidan badan kita akan berkurangan. Makan daging dalam jumlah sederhana membantu meningkatkan tahap antioksidan badan, yang juga sangat membantu dalam meningkatkan daya ingatan dan melindungi fungsi otak. Baiklah, memandangkan kita sudah tahu kepentingan makan daging, mengapa masih ramai orang yang merasa skeptikal? Ini terutamanya disebabkan oleh beberapa salah faham dan kabar angin yang telah lama tersebar. Hari ini, mari kita jelaskan 2 salah faham besar tentang makan daging ini sekaligus. Salah faham 1, selagi tak makan daging, kolesterol boleh turun. Ramai kawan-kawan warga emas menganggap kolesterol tinggi adalah disebabkan makan daging berlemak, jadi asalkan tidak makan daging, kolesterol akan turun. Pandangan ini sebenarnya hanya betul sebahagian kecil sahaja. Kita perlu tahu bahawa trigliserida dan kolesterol dalam darah kita sumber utamanya bukanlah daripada makanan, tetapi disintesis secara dalaman oleh badan kita sendiri. Ambil kolesterol sebagai contoh, kira-kira 70% hingga 80% dihasilkan oleh hati kita sendiri, manakala yang diserap daripada makanan hanya merangkumi bahagian yang sangat kecil. Keadaan trigliserida juga serupa. Ini bermaksud, jika anda hanya sekadar tidak makan daging tetapi tabiat pemakanan lain tidak berubah, seperti masih makan banyak nasi putih, tepung putih, dan makanan manis, hati anda tetap akan menghasilkan jumlah lemak darah yang banyak. Jadi,
Hanya bergantung kepada tidak makan daging untuk menurunkan kolesterol mempunyai kesan yang sangat terhad, malah mungkin menyebabkan kerosakan lain kepada badan kerana kekurangan nutrien tertentu. Cara yang benar-benar saintifik adalah memilih daging sihat yang rendah lemak dan tinggi protein, serta dipadankan dengan diet yang seimbang. Salah faham 2, sekarang kanser banyak, semua ini punca daripada makan daging. Dakwaan ini tersebar luas kerana semua orang mungkin pernah mendengar bahawa Agensi Penyelidikan Kanser Antarabangsa di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, telah mengklasifikasikan daging merah, seperti daging lembu, daging kambing, sebagai karsinogen kelas 2A, yang bermaksud mungkin menyebabkan kanser kepada manusia. Jadi ramai orang takut dan rasa makan daging akan kena kanser. Pandangan ini perlu kita lihat secara dialektik. Pertama sekali, kanser adalah penyakit yang disebabkan oleh pelbagai faktor yang bertindak bersama. Ia berkait rapat dengan genetik, persekitaran hidup, tabiat hidup, dan sebagainya. Ia pastinya bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal. Kedua, risiko yang dinyatakan dalam kajian terutamanya datang daripada lemak tepu dalam daging merah serta pelbagai bahan tambahan dalam produk daging yang diproses seperti sausage dan bakun. Akhir sekali, dan yang paling penting, adalah melihat kepada dos atau jumlahnya. Sebarang dakwaan yang tidak menyentuh tentang jumlah pengambilan adalah tidak saintifik. Satu kajian di Amerika Syarikat mendapati bahawa warga emas yang mengambil lebih daripada 113 gram daging merah setiap hari barulah akan mempunyai risiko kematian akibat kanser atau penyakit jantung yang jauh lebih tinggi berbanding mereka yang hanya mengambil 14 gram sehari. Manakala saranan piramid makanan Malaysia yang hampir sama dengan standard antarabangsa adalah pengambilan 40-75 gram daging sehari bagi orang dewasa adalah memadai. Dalam julat saranan ini, dengan mengekalkan diet yang seimbang, risiko makan daging merah boleh dikatakan sangat kecil. Jadi kesimpulannya, makan daging bukanlah punca utama kanser, kuncinya terletak pada jumlah yang sederhana dan kesihatan, serta seboleh-bolehnya mengelakkan produk daging yang diproses. Baiklah, setelah menjelaskan salah faham tadi, sekarang barulah kita boleh mendedahkan jawapan yang paling penting hari ini, apakah jenis daging yang paling sesuai untuk warga emas? Apabila disebut tentang makan daging, apakah gambaran pertama yang muncul dalam kepala anda? Adakah sepinggan daging masak kicap yang berlemak dan harum, atau semangkuk mi sup daging lembu yang kenyal? Ya, daging lembu dan daging kambing boleh dikatakan sebagai kenalan lama di meja makan kita. Namun di sini saya ingin mengingatkan, bagi kawan-kawan warga emas, dua jenis daging ini mungkin bukanlah pilihan terbaik kita. Mengapa begitu? Masalah daging lembu atau kambing, terutamanya bahagian berlemak, terletak pada kandungan lemaknya yang tinggi. Bagi kita yang perlu mengawal 3 serangkai dengan ketat, makan terlalu banyak sudah pasti akan menambah beban tambahan kepada badan. Daging lembu pula, walaupun ia baik untuk menambah protein, tetapi gentian ototnya terkenal dengan sifatnya yang kasar dan liat. Bagi kita yang giginya mula tidak kuat dan keupayaan penghadaman semakin lemah, setiap kunyahan terasa seperti satu kerja berat untuk gigi dan perut. Ia benar-benar memenatkan. Jadi, adakah pilihan daging yang membolehkan kita menikmati kepuasan makan daging, tanpa perlu risau membebankan badan, malah dapat membantu menguatkan otot dan tulang? Jawapannya adalah, tentu ada. Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, pernah menyatakan secara khusus bahawa terdapat 3 kategori daging yang sangat penting untuk kesihatan warga emas. Daging ikan yang kaya dengan asid lemak omega 3, daging ayam yang rendah lemak, dan daging itik yang kaya dengan zat besi. Mereka bukan sahaja membantu meningkatkan imuniti dan kesihatan tulang kita, malah membantu mengurangkan risiko penyakit kronik. Seterusnya, biarlah saya perkenalkan secara terperinci 3 jenis daging yang paling sesuai untuk warga emas. Jenis pertama, daging ikan emas minda dan kalsium tulang daripada air. Daging ikan boleh dikatakan sebagai tuan budiman dalam dunia daging. Manfaatnya tidak terkira banyaknya. Pertama sekali, ia sangat mesra kepada perut dan usus kita. Struktur protein daging ikan adalah lembut dan sangat mudah dihadam serta diserap oleh badan kita, dengan kadar penyerapan setinggi 90% ke atas.
Ini merupakan sumber protein yang sempurna bagi pakcik dan makcik yang fungsi penghadamannya sudah berkurangan. Kedua, dan yang paling mengejutkan, daging ikan adalah pakar menambah kalsium. Anda mungkin rasa pelik, bukankah tambah kalsium itu dengan minum susu atau makan tahu? Sebenarnya, kandungan kalsium dalam banyak ikan kecil adalah sangat luar biasa, terutamanya ikan yang boleh kita makan sekali dengan tulangnya seperti ikan bilis, ikan selar kecil, atau ikan sardin. Di sini saya ingin memuji ikan sardin dalam tin secara khusus. Anda mungkin rasa makanan dalam tin tidak sihat, tetapi ikan sardin adalah satu pengecualian. Selepas diproses dengan suhu dan tekanan tinggi, tulang ikannya menjadi sangat lembut sehingga cair di dalam mulut. Dalam setiap 100 gram ikan sardin tin, kandungan kalsiumnya mencecah kira-kira 300 mg, setanding dengan segelas susu. Apa yang lebih hebat ialah daging ikan juga mengandungi vitamin D secara semula jadi, yang merupakan kunci untuk membuka pintu penyerapan kalsium dalam badan kita, supaya kalsium yang dimakan tidak terbazir dan digunakan dengan stabil pada tulang kita. Akhir sekali, daging ikan juga merupakan pelindung saluran darah jantung dan otak kita. Terutamanya ikan laut dalam seperti ikan salmon atau ikan kembung, makrel. Ia kaya dengan asid lemak ajaib yang dipanggil omega-3. Omega-3 ini ibarat tukang cuci pipe dalam saluran darah kita, membantu mengurangkan kepekatan darah dan membuang kolesterol jahat yang berlebihan pada dinding saluran darah, membolehkan saluran darah kita kekal lancar, sekaligus mengurangkan risiko arteriosklerosis, serangan jantung, dan stroke secara mendadak. Bagaimana cara makan terbaik? Ikan sekap steam atau ikan bawal steam paling dapat mengekalkan nutrisi. Atau buatlah sop ikan bilis yang jernih atau sop ikan merah, itu semua adalah pilihan yang sangat bijak. Jenis kedua, daging ayam, suplemen kecergasan yang paling mampu milik. Jika daging ikan adalah Tuan Budiman, maka daging ayam adalah pengawal kekuatan yang paling setia dan jujur di sisi kita. Otot kita ibarat akaun bank. Semasa muda kita menyimpan banyak, tetapi apabila sudah berusia, jika hanya ada pengeluaran tanpa deposit, akaun ini akan cepat kosong. Manusia akan menjadi lemah dan mudah terjatuh. Daging ayam, terutamanya bahagian dada ayam yang dibuang kulitnya, adalah pilihan terbaik untuk terus menyimpan otot ke dalam akaun otot ini. Kandungan lemaknya sangat rendah, ia adalah protein berkualiti tinggi yang benar-benar sifar bebanan. Ia sangat berkesan membantu kita melambatkan kehilangan jisim otot. Daging ayam juga merupakan pakar nutrisi bagi sistem saraf kita. Adakah anda kadang-kadang rasa kebas tangan dan kaki atau badan letih lesu? Ini mungkin sistem saraf sedang memberi amaran kepada anda. Vitamin B yang kaya dalam daging ayam, terutamanya vitamin B6, adalah pembantu yang baik untuk menyuburkan saraf, dan pada masa yang sama dapat menggalakkan metabolisme protein serta meningkatkan imuniti kita secara tidak langsung. Bukan itu sahaja, daging ayam juga kaya dengan unsur fosforus. Ia dan kalsium adalah sepasang adik-beradik yang bekerja sama rapat. Mereka berdua mesti bergabung tenaga untuk menjadikan tulang kita kuat dan kenyal. Bagaimana cara makan terbaik? Masaklah sop ayam yang hangat. Boleh letak sedikit ubi kayu atau sayur-sayuran. Ia bukan sahaja menghangatkan perut, malah dapat menambah tenaga. Ia adalah makanan penyembuh yang jarang ditemui dalam diet warga emas. Jenis ketiga, daging itik, pakar nutrisi lembut yang sering dipandang rendah. Berbanding ikan dan ayam, daging itik mungkin kelihatan agak kurang popular di meja makan kita, tetapi ia pastinya seorang pakar nutrisi serba boleh yang sangat dipandang rendah oleh kita. Pertama sekali, ia adalah peneraju, menambah zat besi. Ramai warga emas mempunyai sedikit anemia kekurangan zat besi, muka nampak pucat dan selalu tidak bermaya. Kandungan zat besi dalam daging itik sangat kaya, jauh lebih tinggi daripada daging ayam, malah ia adalah zat besi hema yang mudah diserap oleh tubuh manusia. Ia sangat berkesan untuk memperbaiki anemia, menaikkan seri wajah, dan mengurangkan rasa letih. Kedua, daging itik sangat pandai menyubur dengan lembut. Dari sudut pandangan perubatan tradisional, sifat daging itik adalah sedikit sejuk,
pakar dalam menyuburkan yin dan melembapkan kekeringan. Ini sangat sesuai untuk kawan-kawan warga emas yang selalu rasa badan panas, mudah panas dalam, atau mulut dan tekak kering. Makan sup itik dapat membantu melembapkan badan tanpa menyebabkan badan menjadi panas. Lebih penting lagi, lemak daging itik sangat bijak. Komposisi asid lemaknya sama sekali berbeza dengan lemak babi, sebaliknya ia agak serupa dengan minyak ikan, kaya dengan asid lemak tidak tepu tunggal dan tidak tepu ganda yang bermanfaat untuk sistem kardiovaskular kita. Mereka dapat membantu badan kita mengawal lemak darah dan mengurangkan kolesterol jahat. Bagi kawan-kawan yang mempunyai masalah 3 serangkai, ia adalah pilihan yang jauh lebih sihat daripada daging lembu yang berlemak. Lagipun, selepas daging itik dirinih atau dimasak lama, teksturnya akan menjadi sangat lembut. Jadi warga emas yang giginya kurang kuat pun boleh menikmatinya dengan mudah. Jadi, bagaimana kita mahu memilih antara 3 jenis daging ini? Sebenarnya sangat mudah. Anda boleh ingat begini, jika mahu melindungi jantung dan otak, serta mahu tambah minyak kalsium pada tulang, maka pilihlah daging ikan sebagai pilihan utama. Jika mahu meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan imuniti, supaya badan lebih bertenaga, maka makanlah lebih banyak daging ayam. Jika badan anda jenis panas, mudah terkena panas dalam, dan mahu tambah darah, maka daging itik yang lembut adalah pilihan terbaik anda. Secara keseluruhannya, 3 raja nutrisi yang tidak menonjol ini, berbanding daging lembu, bukan sahaja lebih mudah hadam, lemaknya lebih rendah, malah dapat membekalkan protein berkualiti tinggi dan pelbagai nutrien utama yang sangat diperlukan oleh badan kita. Mereka adalah tonggak utama yang tidak boleh diabaikan di meja makan sihat warga emas kita. Baiklah, setelah memperkenalkan 3 jenis daging yang paling sesuai untuk dimakan oleh warga emas ini, saya percaya semua orang sudah mempunyai pemahaman baru tentang cara makan daging secara sihat. Daging ikan, ayam, dan itik berbanding daging lembu adalah lebih mudah hadam, kandungan lemak lebih rendah, dan pada masa yang sama dapat membekalkan protein berkualiti tinggi serta pelbagai nutrien utama. Mereka adalah pilihan kesihatan yang sangat penting dalam diet warga emas kita. Menurut saranan piramid makanan, warga emas boleh mengambil 40-75 gram daging sehari. Kita boleh makan ikan, ayam, dan itik ini secara bergila-gilir, dan kesan makan dalam bahagian yang dibahagikan adalah lebih baik. Tentu sekali, untuk mempunyai tulang yang kuat, bergantung kepada makan daging sahaja tidak cukup. Kita juga perlu menggabungkannya dengan gaya hidup yang saintifik supaya kalsium yang dimakan benar-benar dapat diserap dan digunakan oleh badan. Banyakan berjemur matahari. Setiap hari pilih waktu pagi atau petang ketika cahaya matahari lembut, berjemur selama 15-30 minit. Cahaya matahari dapat membantu badan kita mensintesis vitamin D, yang merupakan kunci untuk menggalakkan penyerapan kalsium. Senaman yang sederhana. Senaman dapat merangsang tulang dan menggalakkan pemendapan kalsium. Senaman ringan seperti berjalan kaki, bersiar-siar, atau jogging perlahan sangat sesuai untuk warga emas. Ia bukan sahaja meningkatkan kepadatan tulang, malah meningkatkan keseimbangan badan. Kepelbagaian padanan diet. Selain daripada 3 jenis daging yang kami syorkan hari ini, dalam diet harian anda juga boleh menambah makanan yang kaya dengan kalsium seperti susu, tahu, bijan, kacang, dan sayur-sayuran berdaun hijau. Pada masa yang sama, perlu berhati-hati untuk mengurangkan pengambilan makanan yang tinggi garam, tinggi gula, dan tinggi lemak kerana mereka akan mempercepatkan kehilangan kalsium. Banyakkan minum air. Air yang mencukupi membantu mengekalkan peredaran normal badan kita, membantu mengangkut nutrien seperti kalsium ke tulang, serta dapat mengurangkan kepekatan darah dan mengurangkan risiko darah beku. Disarankan jumlah air minuman harian tidak kurang daripada 1,500 ml. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini sahaja perkongsian topik utama hari ini. Mari kita imbas kembali perkara penting hari ini. Kami telah menjawab banyak kekeliruan kawan-kawan warga emas dalam soal sama ada mahu makan daging atau tidak. Kita sudah tahu bahawa tidak makan daging langsung boleh menyebabkan masalah seperti sarkopenia, kehilangan otot, dan badan tidak bermaya.
Manakala jika makan daging yang salah pula tidak membantu masalah seperti osteoporosis. Kajian saintifik memberitahu kita bahawa pengambilan protein berkualiti tinggi yang sederhana bagi warga emas sebenarnya membuatkan mereka lebih sihat dan panjang umur. Hasil terbesar hari ini adalah mengenali 3 jenis daging yang paling sesuai dimakan oleh warga emas. Daging ikan yang kaya dengan kalsium dan omega-3, daging ayam yang dapat menguatkan otot, serta daging itik yang melembabkan dan menambah darah. Berbanding daging lembu atau kambing yang tradisional, mereka lebih sesuai dengan keperluan badan warga emas kita. Di sini saya ingin mengingatkan secara khusus kepada rakan-rakan warga emas sekalian, badan kita mempunyai keperluan nutrisi yang berbeza pada tahap usia yang berbeza. Beberapa konsep lama masa lalu, seperti kurus itu sihat masa tua atau bila sakit kena pantang semua benda, mungkin tidak sepenuhnya saintifik pada hari ini. Apa yang paling diperlukan oleh badan anda sekarang adalah nutrisi berkualiti tinggi dan mudah diserap untuk mengekalkan kekuatan otot dan kepadatan tulang. Sila pastikan jangan menolak semua jenis daging hanya kerana takutkan 3 serangkai, dan jangan pula sangka makan sebarang daging sahaja sudah boleh menyelesaikan masalah. Dengarlah keperluan badan anda, buatlah pilihan secara saintifik. Skim tanggungjawab terbesar terhadap kualiti hidup hari tua anda. Tentu sekali, perbincangan kita yang panjang lebar ini bukanlah untuk memberi tekanan kepada anda semua, tetapi berharap dapat menyampaikan satu sikap kesihatan yang positif dan proaktif. Hak kawalan kesihatan sebenarnya terletak di dalam pinggan makan dan pada kaki kita sendiri. Menukarkan daging berlemak di meja makan sekali-sekala kepada seekor ikan steam, atau menukarkan hidangan berminyak kepada semangkuk sop ayam yang menyegarkan, ini bukanlah sesuatu yang sukar, tetapi merupakan pelaburan paling berkesan untuk kesihatan anda. Dipadankan lagi dengan berjalan kaki dan berjemur matahari setiap hari, anda akan dapati diri anda yang lebih tegap dan bertenaga sedang menuju ke arah anda. Sila ingat, memberi lebih perhatian kepada tulang adalah satu jaminan tambahan untuk kebahagiaan di hari tua. Jika kandungan hari ini anda rasa memberi sekurang-kurangnya sedikit inspirasi kepada anda, sila type 1 di ruangan komen di bawah supaya saya tahu perkongsian saya ini bernilai. Jika anda rasa ada yang tidak kena, sila type 0 dengan jujur. Maklum balas jujur anda adalah motivasi terbesar saya untuk terus menambah baik dan memberikan kandungan yang lebih baik. Semoga semua orang makan secara saintifik, perolehi kesihatan, dan nikmati setiap hari yang penuh bertenaga. Kita jumpa lagi di video akan datang. Selamat tinggal.